warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Atira dan rakan-rakan seperjuangan. Rakan-rakan sekalian, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama diberi Siti Nur Syahidah Hazira binti Syafi'i, memegang kad ID D202411097010. Berdirinya saya di sini adalah untuk membentangkan hasil sumber rujukan bagi portfolio saya yang bertemakan bahasa dan bertajuk Selangor dalam Media Sosial, satu pendekatan minimalis. Seterusnya, jenis sumber rujukan ialah Journal of Social Science and Humanity, diterbitkan pada tahun 2022. Nama pengarang bagi jurnal ini ialah Fazal Muhammad Sultan dan Muhammad Syafriza Azwan Pisul. Seterusnya, bahasa Selangor di Malaysia. Apa itu bahasa Selangor? Benarkah ia mencabar bahasa Melayu? Apakah kesannya? Baik. Kemajuan teknologi dan perkembangan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram telah mempengaruhi cara pengguna berkomunikasi, khususnya melalui penggunaan bahasa Selangor. Apa itu Selangor? Selangor merupakan bahasa tidak formal yang sering digunakan oleh golongan muda untuk tujuan interaksi sosial. Selangor ialah penggunaan bahasa yang tidak rasmi dan tidak dianggap sebagai bahasa standard dalam bahasa Melayu. Ia mempunyai perbendaharaan kosakata yang tersendiri dan dikategorikan sebagai kosakata tidak formal. Kita pergi pula kepada objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian, iaitu yang pertama bertujuan untuk menganalisis ayat Selangor yang digunakan dalam media sosial WhatsApp dan Instagram. Yang kedua bertujuan untuk menjelaskan pembentukan jenis ayat Selangor yang dianggap tidak formal. Dan yang ketiga adalah untuk menghuraikan struktur sintaksis Selangor menggunakan kerangka minimalis. Permasalahan kajian bagi jurnal ini ialah penggunaan bahasa Selangor dalam media sosial menimbulkan kebimbangan terhadap kelestarian bahasa Melayu standard. Yang kedua ialah kekurangan kajian yang meneliti struktur sintaksis ayat Selangor secara lebih mendalam. Dan yang ketiga adalah penggunaan Selangor yang tidak terkawal dalam media sosial menyebabkan penyimpangan ataupun kesalahan struktur ayat dan juga makna. Okey, kita teruskan pula kepada metodologi kajian. Kajian yang dilakukan oleh pengkaji hanya menggunakan kaedah kualitatif yang bersifat deskriptif yang lebih kepada penguraian makna ayat itu tersendiri. Kajian ini dikumpul melalui analisis kandungan terhadap 25 ayat Selangor yang diperoleh dari perbualan WhatsApp dan Instagram. Jadi instrumen yang digunakan bagi sumber rujukan ini ialah media sosial WhatsApp dan Instagram. Dapatan kajian yang saya kumpul bagi sumber rujukan ini, yang pertama adalah penggunaan bahasa Selangor dalam media sosial ini mempunyai hubungan rapat dengan penggunaan kata ganti nama diri, kata kerja dan pengaruh bahasa asing. Sebagai contoh yang boleh saya berikan bagi penggunaan kata kerja yang zaman kini generasi muda gunakan, iaitu pisang. Pernah dengar apa itu pisang? Dalam konteks bahasa Melayu, pisang itu adalah macam pisang, buah. Tapi dalam konteks bahasa Selangor, pisang tu macam bosan. Pisang lah hari ni tak buat apa-apa. Okey, dan dapatan kajian yang kedua ialah kebanyakan Selangor muncul dari interaksi harian Selangor yang bercampur, masuk dalam ayat dan bukan sahaja dipengaruhi oleh bahasa asing, namun dari cara orang bercakap dalam kehidupan seharian kita juga. Okey, kesimpulannya, kajian ini membuktikan bahawa bahasa Selangor dalam media sosial berkembang seiring dengan peredaran zaman. Walaupun Selangor ini berfungsi sebagai medium komunikasi yang tidak formal yang efektif, namun penggunaannya secara berleluasa boleh memberikan kesan negatif terhadap bahasa Melayu jika tidak dibendung. Sebelum saya mengakhiri pembentangan kali ini, suka untuk saya tunjukkan penggunaan bahasa Selangor dalam media sosial yang sering kita generasi muda gunakan.
perbincangan ini, jelaslah bahawa bahasa Selangor bukan sekadar bahasa santai, tetapi cerminan jiwa masyarakat yang hidup dan bergerak seiring zaman. Dalam ringkas dan selamba namun masih terselip makna, identiti dan juga emosi yang menghubungkan kita tanpa sepadan. Bahasa Selangor mungkin tak rasmi, namun di situlah terletaknya denyut nadi komunikasi sebenar bernafas dan terus bernyawa. Jadi rakan-rakan sekalian, sebagai generasi muda yang akan meneruskan legasi bangsa ini, marilah kita bersama-sama berpegang teguh dengan pepatah yang mengatakan bahasa jiwa bangsa agar identiti dan roh kebangsaan kita tidak hilang di telan zaman. Itu saja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak boleh gunakan bahasa Inggeris. Thank you. Allah. Okey, baik. Soalan saya, apakah faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa Selangor dalam kalangan pelajar di sekolah? Okey, baiklah. Terima kasih atas soalan yang Puan ajukan kepada saya. Faktor yang mempengaruhi pelajar menggunakan bahasa Selangor di sekolah, yang pada pendapat saya faktor yang paling penting, yang paling ni sekali ialah media sosial itu sendiri. Sebab zaman kini bukan hanya pelajar sekolah atau pelajar universiti sahaja yang menggunakan media sosial, namun berawal daripada kecil, setahun jagung sendiri telah menggunakan media sosial itu sendiri. Jadi bagi saya faktor yang sebenar ialah media sosial. Okey, baik. Terima kasih.